Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jumpa-jumpalah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng sebagai tanda sokongan anda dan untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada channel ini. Okey, pada video kali ini sangat menarik juga untuk kongsikan berkenaan dengan info sumbangan Asal Rahmah 2026 ya. Tarikh kemasukan pembayaran SARA bulan Januari. Okey. Maksudnya dekat sini, bilakah wang tersebut masuk ke dalam sistem MyKasih? Ya, jom kita mulakan. Kita dah dimaklumkan dengan informasi berkenaan dengan SARA untuk warga emas tiada pasangan dan isi rumah akan mula diterima pada 9 pada 9 Januari 2026. Okey, itu ialah satu orang cakap informasi yang terlalu umum untuk kita faham dan kita hadam sebenarnya. Memang kita boleh faham 9 hari bulan itu bermula. Tapi persoalan terbesarnya, bilakah ya wang tersebut akan masuk ke dalam sistem MyKad? Ya, pendek kata masuk dalam sistem MyKad dan bila kita boleh menggunakannya. Okey. Amin nak jelaskan benda ni ya supaya kita betul-betul faham, memandangkan ada juga yang bertanya kerana kurang faham. Baik, Amin tak suka orang kurang faham. Ya, Amin suka orang faham. Okey. Dan untuk informasi yang melibatkan SARA bulan Januari ni atau kita panggil SARA bulanan ni, untuk bulan Januari, yes, kita dimaklumkan 9 hari bulan. Soalan yang macam Amin tanya tadi, bilakah ia akan masuk dalam sistem MyKad kita? Okey, jawapannya ada dalam video ni. Okey, untuk makluman semua ya, kemasukan wang ke dalam sistem MyKad anda, ya, sama ada kategori isi rumah maupun warga emas tiada pasangan, ya, ia akan masuk pada sekitar 12 tengah malam lah, 12 tengah malam ataupun 12 pagi 9 hari bulan. Nah, itulah tarikh selewat-lewatnya ia akan masuk ke dalam sistem MyKad anda. Okey, jadi apabila wang tersebut, tak kisahlah sama ada 100, 200, 150 ataupun 50 ya, mengikut kelayakan masing-masing, wang itu akan masuk ke dalam sistem MyKad anda ya pada tarikh tersebut. 9 hari bulan, 12 tengah malam. Biasanya macam tu. Okey, jadi pada 9 hari bulan tu, bila kita cek ya di laman web MyKasih ataupun dalam aplikasi MyKasih, sekiranya dah ada kemasukan nanti, maka bolehlah digunakan ya. Dan ambil perhatian, sekiranya pihak MyKasih ada meletakkan apa-apa nota di bawah tu, ikuti apa yang disarankan, apa yang disuruh oleh pihak MyKasih ya, untuk kita menggunakan SARA bagi tahun 2026 ni. Okay. SARA bulanan ni bersifat bulanan. Ya, bagi menjawab persoalan, ramai juga yang bertanya, adakah tiap-tiap bulan macam ni? Adakah tiap-tiap bulan golongan isi rumah dan warga emas diasingkan dengan golongan bujang, memandangkan golongan bujang bermula 16 baru dapat? Jawapannya tidak ya. Cuma pembayaran yang pertama ni saja. Kategori ni dipisahkan. Isi rumah lain tarikh, bujang lain tarikh ya. Untuk bulan Januari ya, kerana pembayaran yang pertama. Dan untuk pembayaran yang seterusnya bulan Februari, ya, Mac, April sampailah ke Disember 2026 nanti, ia tetap berjalan seperti biasa dahulu ya. 1 hari bulan, tiap-tiap bulan, sama ada kategori bujang, isi rumah dan warga emas. Semua penerima STR bulanan akan menerimanya pada 1 hari bulan tiap-tiap bulan. Cuma pembayaran yang pertama ni je yang berbeza. Okey, jadi semoga jelas dan manfaat apa yang saya sampaikan, info ringkas ini untuk kita faham dengan jelas ya. Kita boleh semak kemasukan wang ke dalam sistem MyKad kita ya, bermula jam 12.30 malam nanti. Ya, 12.30 malam 9 hari bulan lah. Bukannya hari ni. Okey, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan selamat menerima dan menggunakan ya. Semak senarai barang-barang sebab ada penambahbaikan daripada segi barang-barang yang dibenarkan ya, dan rangkaian pasar raya dan pasar mini, malah kedai runcit pun semakin banyak yang terlibat dalam program SARA ini. Ya, baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan manfaat kepada semua dan dapat dijadikan panduan dan selamat menerima dan menggunakan SARA bulanan anda. Jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bye-bye.